Perasan tak? Kita kalau dah dapat profit, kita rasa tak cukup. Tapi bila kita dapat loss yang macam ni, kita rasa nak revenge dengan market. Bila semakin banyak kita floating, semakin lamalah kita menambah layer, semakin banyaklah kita meletakkan harapan pada satu-satu perkara. Dan jikalau daripada setup kita tu loss ataupun terjadi MC sebagainya, kita akan rasa geram dan juga kita akan revenge dengan market. Kita dah tak boleh berfikir secara rasional. Apa yang kita buat adalah kita akan depo balik dan kita akan revenge daripada struktur yang ada. Dan result dia kita dah boleh tahu dah bahawa apa yang kita tekan waktu tu dia akan MC juga. Dan dekat sini secara psikologinya, kita secara tak langsung mampu untuk melihat siapakah diri kita yang sebenar dalam realiti kehidupan. Apakah kita ni? Bagaimanakah kita ni berfikir? Bagaimanakah kita ni bereaksi dengan keadaan semasa? Decision yang kita buat ni adakah dipengaruhi oleh faktor persekitaran ataupun faktor dalaman yang mana aku kena dapatkan balik apa yang aku hilang? Walaupun benda ni nampak absurd ataupun terlampau besar, tapi sedikit sebanyak kalau kita berfikir secara logik, apa yang kita buat itu dia mencerminkan behavior kita sebagai seorang manusia daripada sudut trading.